Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke channel The Wanisha. So ramai yang kata RM50 ni sekarang ni dah tak ada nilainya. Tapi hari ni kita akan guna RM50 ni untuk bawa Alisha jalan-jalan seluruh Melaka. Kita tengok banyak mana tempat yang kita boleh pergi dengan RM50 ni. Tempat yang pertama adalah dekat Upside Down House. Gallery. So kita akan masuk dan tengok apa yang ada kat dalam ni. Okay, jom. Okay, so time ni nak bayar. Okay, harga dia tak adalah mahal sangat, dalam RM12 je. So memang berbaloi lah datang sini Ni lah dalam keadaan Upside Down House Gallery ni. Dia semua terbalik. Peti ais terbalik, kerusi terbalik, TV terbalik. Korang boleh tengok. Selesai pergi Upside Down House Gallery. Sekarang kita nak masuk B-Museum. B-Museum. Dan yang paling best ni adalah masuk percuma tau. So tadi dekat sana RM12, sini percuma. Okay, jom. Dia kecil je B-Museum ni, tapi okey lah sebab korang boleh tengok sarang-sarang lebah kat sini, jenis-jenis lebah yang ada. Dan lepas tu korang boleh shopping lah, beli madu. Sini semua madu asli tau. So kita orang pun dah terjebak beli. Okey, so kita orang dah tengok dah lebah-lebah ni. Dan kita pun dah beli madu asli. Madu asli betul daripada lebah. Okay. Sarang lebah. Okay, so jom kita pergi ke next destination. Jom. Okay, so kita orang dah sampai dekat muzium penjara. Korang nak tahu tak, dulu muzium ni bukan muzium tau. Dulu muzium ni penjara. Memang ada banduan duduk kat sini. Okay, so untuk pengetahuan muzium ni dah 100 lebih tahun tau. So kita akan masuk dan kita nak tengok lah macam mana keadaan kat dalam ni. Okay, jom. Okay, so kita dah dekat dalam ni. Patutnya dia kena bayar lah RM3 untuk masuk. Tapi disebabkan hari ni adalah hari sambutan hari penjara. Okay, so kita masuk percuma hari ni. Okay, nasib baik kita datang hari ni. So jom kita tengok. Okay, so keadaan dalam muzium penjara ni okey lah, mula-mula okey. Tak adalah rasa seram macam seram-seram ni kan. Makin masa lalu sel-sel semua baru rasa macam seram sejuk jugalah sebab sunyi je kan. Okay, so ni tempat untuk banduan jumpa keluarga dia orang lah. Dalamnya ada banyak lagi. So kalau korang nak tahu, korang kena datang sendiri. Tiket pun tak mahal, RM3 sahaja. Okay, so kita nak pergi tempat lain dah. Jom. Okay, so ni kita dah habis masuk museum. So ni ada kafe kat sebelah tu. So saya ada beli makanan dengan air sikit lah. Okay, so kita dah sampai ke next tempat iaitu Famosa. Dan dekat sini pun tak ada bayaran. So Alisha masih lagi ada duit. Baki RM30 lebih tadi. Jom kita tengok. Jom. Okey, pada adik-adik yang tak tahu, Famosa ni adalah sebuah kubu pertahanan yang dibina Portugis di Melaka pada tahun 1511 selepas penaklukan mereka. Berfungsi sebagai pusat pentadbiran dan pertahanan utama. Kubu ni dikuasai oleh Belanda pada tahun 1641 dan kemudiannya dirobohkan oleh pihak British pada tahun 1807 atas arahan Sir Stamford Raffles. So kesannya hanya tinggal Porte de Santiago, iaitu satu-satunya pintu gerbang yang terselamat yang menjadi peninggalan kubu sejarah ni.
di Santiago ni adalah satu-satunya pintu gerbang yang terselamat daripada kemusnahan, dan saksi sejarah ni adalah A. Formosalah menjadi saksi kepada 500 tahun sejarah penjajahan, perjuangan dan perubahan di Melaka. Jadi kubu ni adalah tarikan pelancong yang sangat penting di Melaka yang membolehkan pelawat menyelami sejarah peninggalan tempat ini. Okey, so kita pun dah habis naik beca tadi. So duit Alisha pun dah tinggal RM1 sahaja. So kepada parents, jangan ingat RM50 tu kecil tau. Hari ni dah banyak tempat yang kita orang pergi Okey, satu, kita dah pergi Upside House Gallery. Kedua, kita dah pergi B Museum. Ketiga, kita dah pergi ke Bukit Bendera. Lepas tu kita dah tengok A. Formosa, kita dah naik beca. Alisha pun sambil-sambil tu ada boleh makan, ada boleh air sikit. Semua tu dengan RM50 saja. So korang yang nak bawa anak jalan-jalan, bolehlah datang Melaka bawa anak jalan-jalan. Okey, pada yang baru, jangan lupa subscribe, like, komen dan share, turn on notification. So kita jumpa dari next video. Bye-bye.